Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Hai abang. Ayah. Kakak. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat petang. Lama kan saya tak buat video. So, kali ini saya nak bawa kawan-kawan semua. Jom ikut saya, kita pergi shopping. Tu depan mana dia? Okey, jom ikut kami pergi shopping. Kakak sama tinggi dah. Hai acik-acik. Kakak nak tingkatan 2 dah dia. Tingkatan 2 dah. Tahun depan insya-Allah. Abang? Masya-Allah, semangat badan dia. Abang darjah 2 insya-Allah. Oh ya, jom ikut kami pergi beli barang. Cantik-cantik baju dia. Kain dia pun okey. Kain dia. Jom. Baby mana? Okey, cerita dia kawan-kawan, insya-Allah. Tahun depan kita orang nak balik kampung. Aisyah, tahun depan kan lama lagi tahun depan tak lama dah. Tahun depan tinggal 1 minggu. So insyaAllah kita orang nak balik kampung 1 hari bulan 1. Sebab 31 hari bulan tu last kakak exam dah jahaz. So 1 hari bulan baru kami ni lah naik flight balik kampung. Ini betul-betul balik kampung. Kampung Tanah Bugis tau, bukan Batam. Ni Tanah Bugis. Saya akan bawa korang jalan-jalan dekat Sulawesi. Ni tengah cari kasut. Ada tak kasut dia? Kasut kerja tak adalah kat sini. Dia ada. Ayah nak cari dia nak cari kasut kerja. Ada sepupu saya nak kirim. Dia minta beli kasut. Ada? Tak ada kan? Ada. Yang tempat kasut yang sebelah sana. Kasut belah sana? Yang masa beli tu, baby. Tak apalah, sabar kak. Mana dia orang? Tempat mainan. Jom. Mami, nak duit. Duit untuk apa? Untuk sini. Cantiknya baju dia. Harga berapa? 129. Okey lah. Simple. Simple tapi cantik. Oh, ni kedai jubah. Tapi tak ada orang pergi solat. Cantik baju dia. Dah, jom. Mama, suruh kerja. Mami. Ada tak? Mama, suruh kerja. Ya. Dia nak yang tinggi lah. Mama, suruh kerja. Apa nak? Nak beli. Beli beg. Oh. Ini sama dengan yang punya. Sama. Dah ringan. Dia nak yang macam ni kot. Okay, baby nak try kasut. Sabar, Bi. Ya. Besar lah, Bi. Boleh Tapi lah. lagi. Boleh. Tak boleh? Boleh. Nah. Boleh lah. Cuba rasa. Ya. Besar lah, Bi. Besar, Bi. Bangun. Besar. Sana besar. Tak lah. Ngam ke? Besar lah. Besar. Sana ni. Baby suka tapi besar masalahnya. Dah buka. Saiz dia besar. Tapi cantik, baby suka sebenarnya. Letak balik. Okey. Terima kasih. Nak buat apa RM1? Okey, kasut dah beli dah untuk sepupu saya. Sekarang nak beli baju untuk kakak pula. Harga dia 300. Nak beli seluar? Seluar apa? Seluar yang macam mana? Jeans tapi warna hitam. Sana tu. Seluar jeans. Tapi warna hitam. Baby. Abang, jangan
Alah. Dua balik ke atas. Nak jatuh ni memanglah macam tu nak jatuh. Lepas tu singgit. Saya tadi dah nak dapat shopping. Kita cari kat sana tempat ayah nak beli baju tu. Ayah seluar ini je lah yang ada. Belon. Dapat dari Ah, iya tak seluar pendek aja ya, seluar kecil. jom. Jom. Tak kan? Ah. Jom. Ah, ambil. Okey, cek tangan kanan nak. Cakap apa nak? Salam dulu nenek. Salam dulu. Ni salam. Ni salam. Salam dulu. Nama yang? Nama. Isha. Oh, Isha. Ya Allah, baby. Suara dia besar dah. Jagung. Orang bagi jagung. Nenek tu bagi jagung. Alhamdulillah rezeki. Happy dia dapat jagung. Mami nak makan jagung. Ha? Nak makan jagung ni. Kejap lah. Nanti kita duduk. Ni tak? Besarnya. Besar. Apa? Mana? Hitam macam ni. Mami nak makan jagung Oli. Saiz? Mami nak makan jagung. Boleh try tak? Ada tempat try lah sana tepi. Ujung sana. Ambil lah satu. Ni besar ni. Saiz dia, bai. Ini 30. Nak warna hitam Saiz S lah. S ke M? Ni M. Itu pun cantik juga. Saiz apa tu? Saiz S ada tak? Cuba cari saiz S. Sudu ada? Ada. Baby tak sabar dia nak makan jagung. Mana muka mami tak nampak. Allah kan dah tumpah-tumpah dah susu dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Omar. Dah benar. Tidaknya. Nampak muka mami. Duduk. Jangan pegang baju tau. Dah makan. Panggil acik-acik makan. Jemput makan acik-acik. Jemput makan acik-acik. Habis dah? Tolong buang sampah. Mana baby letak? Okey. Alhamdulillah siap dah beli kasut, siap beli baju kakak, siap beli baju suami. Sekarang kita masuk pasar raya dia nak beli oleh-oleh pula. Ni suami. Jom. Ini jam-jam. Nak beli jajan-jajan lah untuk anak saudara di kampung. Jom. Diorang pun nak makan Maggi. Bawa lah. Ni kopi-kopi. Okey, kita nak beli Milo. Ambil. Tahu boykot. Tapi nak buat macam mana Sebenarnya saya lama dah tak minum Milo ni. Untuk oleh-oleh je ni. Biko buat minum sendiri. Tapi sama je. Tak ada beza pun. Sebab kita juga yang beli. Baby sini. Mana yang paket kecil yang Bukan ni. bawah? Kenapa packaging dia lain Kita dah lama tak beli jadi kita tak tahu. Kita lama dah tak beli so kita tak tahu. Tak, saya nak beli yang Batai banyak. oh. Okey lah. Ni harga dia RM8 saja. So kita beli dalam 3. Belikan mi Malaysia. Ambil 5 lah. Mami. Apa? Belikan Maggi Malaysia. 5 paket. Ambil 5. 5 juga. Bayar sini lah. Ni satu.
Okey. Tepi bi, tepi bi. Okey, dah cukup. Oh, ada kat sini paket-paket kecil. Penuh dengan kita nak ambil yang paket-paket kecil je, janji diorang boleh merasa. Dapat yang ni, yang harga RM5 je. Tak tahulah. Ambil yang harga RM5 je. Ni. Bang. Ambil berapa? Ambil 10. Ambil 10 ya. Cukup 10. Ni tengok. Oh. Tak apa, nanti diorang yang buka. Harga RM5 kan? Okay, cukup. Yang kecil-kecil ni buat oleh-oleh. Yang ni untuk kat rumah lah. Satu. Lepas tu buat Tante Mega satu. Baby mana? Tak tahu dia tu. Lepas tu tak basuk satu. Cukup. Kita bertiga. Kau Umi? Kau Umi lah satu. Bacok. Okay, cukup. Itu untuk ni lah, untuk kita di rumah. Dan juga adik-beradik suami. Okey, Apollo. Tapi kita nak beli yang kecil-kecil sahaja. Biar semua orang dapat. 4, 5. Mas sini ya? Ya. Ayah, troli. Tepi lah, Dek. Kau buat apa ni? Okey, Apollo pun kita beli 10. Duduk situ je. Tak payah jalan. Tak penat. Dan 10. Okey. Korang nak makan Apollo juga? Ya. Taruh dekat itu yang bawa naik. Ya. Yang bawa naik dekat kapal. Jajan dekat jalan. Tak payah. Okey, 12 je lah. Jom. Dah jom. Ni 2 je lah. Dah. Okey, yang ni tinggal handphone. Banyak bawa ni. Wow, aku tengok. Tak muat nanti dia. Kakak aku tengok handphone tak besar. Tak muat makan je. Kalau tak mak makan. Okey, dah lah. Cukup. Mana ayah? Nak buat lalu dia. Sini Kak. Alhamdulillah, siap dah belanja oleh-oleh kita untuk kali ini. InsyaAllah. InsyaAllah. So itu sajalah. Kita jumpa lagi di next video ya, untuk part kedua. Kita packing-packing barang kan. Okay. So bye. Assalamualaikum semua. Bye baby. Bye. Bye.